proses dalam berniaga ni kan, tak semestinya orang tu datang dia kena beli. Takkan bila dia masuk kedai kita, tak semestinya dia keluar dia akan beli barang kita, takkan. Ada kadang-kadang beli, kadang-kadang tak beli, bye, macam tu je kan. So terima je lah, okay, thank you. Kita punya layanan tu kan, walaupun dia tak jadi nak beli, dia sebenarnya reject, mungkin dia akan datang coming soon one day nanti kan. Tak semestinya, kalau macam let's say kita bagi layanan, tak jadi beli. Macam buat muka macam tu kan, yang muka yang annoying tu. Mesti dia akan ingat, jangan pergi kedai sini lah. Let's say one day kan, mungkin dia nak beli handset untuk anak dia ke kan. Dia pergi tempat yang sama, dia mesti akan teringat tempat ni. Jangan pergi kedai tu lah. Perempuan tu hari tu, perempuan pula dah. Tak adalah, dia cakap. Macam orang tu hari tu bukan main lagi. Tak nak beli, kita tanya je. Besok kita thank you dia, kata keluar. Dia buat muka pula. Mesti kita macam tak nak masuk tempat dia. Jadi kat sana kita dah kekurangan pelanggan dah. Sebab kemungkinan kalau let's say dia layan kita dengan baik kan, dia servis kita, lepas tu kita cakap okay tak apa, thank you kita nak keluar, okay thank you man, bye, macam tu kan. Dia mesti akan ingat, baiklah orang tu, macam akan tertarik nak pergi next time kan. Walaupun dia tak jadi beli kat kedai ni, mungkin sebab harga 300, dia dapat kedai lain 250 kan. Jadi kita punya servis tu sebenarnya dalam perniagaan ni, kita pun shock gitu kan. Kita jangan cakap orang lain, kita sendiri pun kalau lalui situasi tu, kita tak nak pergi kedai tu kalau dia servis sebelum ni memang dah ada pengalaman yang kurang kan. Jadi kita kena tengok kita punya environment kerja pun macam kita punya customer service. Kita kenalah bagi layanan customer service yang terbaik kat kerja kita. Kita kena layan kita punya kerja ni sebaik mungkin. Sebab anda kena fikir tau, akan ada orang lain yang nak posisi kita ni. Kita kena fikir gitu, baru kita akan selalu bagi yang terbaik untuk kerja kita. Kita jangan ingat, mungkin kita dah kerja lama, kita dah banyak pengalaman, bos tak mungkin kot. Jangan, tak mungkin. Tak mungkin boleh jadi mungkin tau. Ada juga staff yang dah kerja lama dan dia rasa dia dah terlalu top sangat, jadi dia macam buat perangai. Tak mustahil juga bos tu akan suruh dia pergi juga. Jangan ingat, sebab anda dah lama, anda dah banyak kenal proses prosedur kat syarikat tu, mungkin bos akan takkan kot suruh dia pergi. Tak. Sebab setengah bos, bagi bos kan, dia boleh cari pengganti tiap-tiap staff dia ni bila masa je. Mungkin anda rasa nak train orang tu ambil masa, tapi bagi dia mungkin tak mustahil. Tak apa, kalau I cari seorang yang pandai belajar, I tak ajar dia pun dia boleh belajar sendiri. Dia boleh tengok balik, dia boleh tengok pas punya paperwork ke apa ke, dia boleh study balik. Sebab bagi bos ni, tak apa, kalau you tak ada, I boleh cari pengganti you 10 orang. Jadi kita jangan rasa bangga sangat kita ni terlalu lama kerja, kita dah rasa hebat sangat, tak ada. Kalau anda dah kat satu position tu kan, anda kena fikir, ada ramai lagi orang yang boleh isi